Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Korang jumpa aku lagi dalam channel aku, Duan AK. Untuk episod kali ni, aku nak try satu produk daripada negeri Pantai Timur. Apa dia? Ini dia, nasi dagang Terengganu. Okay? Nasi dagang Terengganu. So, siapa-siapa yang memang suka makan nasi dagang Terengganu, korang boleh dapatkan produk ini. Nanti aku akan kongsikan beberapa maklumat. Okay? Ini dia nasi dagang Terengganu. Okey, untuk satu set ini korang boleh dapatkan dengan harga RM15 sahaja. Nanti di hujung video aku akan kongsikan detail macam mana kalau korang nak dapatkan produk nasi dagang ini. Dan kalau korang tengok ini, produk nasi dagang ini disediakan oleh daripada Terengganu. Disediakan daripada Terengganu dan diedarkan oleh Koperasi Kaki Tangan UiTM Berhad. Okey, mari kita tengok apa yang ada dalam bekas ini. So ini aku ada dua, tapi hari ini aku akan buka satu sahajalah. Okay, so kita tengok apa yang ada. So kalau korang yang jenis kaki travel, suka berjalan atau kaki camping, aku rasa ini salah satu produk yang sesuai untuk korang bawa. Proses dia mudah saja. Kalau korang tengok dekat box depan ini, dia ada instruction dia. Kalau korang tengok sini, dia ada mention nampak ni. Ini adalah ni, ready to eat. Bawah ni dia ada bagi instruction dia lah. Korang boleh follow lah. Bagi aku proses penyediaan dia tak susah pun. Korang rendam dalam air panas. Dalam beberapa minit ada instruction dia dan korang follow. Lepas tu korang boleh makan. Sebab tu nama dia ready to eat. Okay. So untuk RM15 apa yang kau akan dapat? Kau akan dapat, bagi aku packaging dia cukup cantik. Okay, dan juga kemas lah. Okay, ini dia punya kuah. Okay, ini dia punya kuah. Okey, dalam ni dah bersama ikan lah. Dia bagi ikan seketul. Aku rasa ini biasa nasi dagang ni makan dengan ikan tongkol lah. Okey, dan juga ini adalah nasi dia. Ini nasi dia. Okey, bagi aku dia punya packaging sangat kemas. Dengan harga RM15 kau dapat satu nasi dan juga satu lauk. Dengan packaging yang cantik dan dia ada sertakan sekali sudu. So kalau kau tak nak pakai sudu, kau basuh tangan, kau makan je lah pakai tangan. Okey, so bagi aku dengan harga RM15 dengan hasil yang diberikan ni memang cantik. So apa yang ada dalam set ni, inilah dia. Kita tutup balik. Okay, kita tolak tepi. So kita ini adalah benda yang dah dikeluarkan dan aku dah panaskan. Okey, so kalau korang tengok dia punya ni, ini dia punya nasi. Okey, kita nak unboxing dia punya menu. Sekejap, aku buka dulu satu. Okey, ini nasi dia. Nasi dia. Nasi dia. Tolak dulu. Ni nasi dia. Ini nasi dia. Bau sikit. Okey. Dia punya bau bagi aku bau dia sedap lah. Memang bau nasi dagang. Aku pun memang seorang penggemar nasi dagang. So kalau aku pergi kat kedai mana-mana, kalau ada menu nasi dagang tu, memang aku akan pilih lah nasi dagang berbanding dengan nasi kerabu. Okey ni. So biasalah dia punya minyak tu, sebab menu ni dah lama terkumpul, so minyak dia tu dah naik. Tapi tak apa, kau panaskan, kau kacau-kacau. So kita akan tuang. Kita akan tuang dekat pinggan kita. So aku akan keluarkan dia punya ikan. Ni dia punya ikan. Ni dia punya ikan. Ni. Bagi aku besar lah. Cukup lah kalau setakat portion untuk seorang makan kan. Sekejap, kita tuang dulu kuah dia. Alamak, minyak dia. Kita kocak-kocak dulu. Lepas tu baru kita siram. Okey, inilah hasil dia. Aku dah siram dekat nasi aku. Yang ni kita tolak tepi. Okey, so ini dia. Ini nasi dagang dia yang aku dah keluarkan, aku dah panaskan, aku dah ikut instruction dia. Nasi, ikan dan juga ni ada satu cili lah dia bagi ni. Okey, so aku siram atas nasi dia. Okey, nak tahu macam mana rasa dia? Sekejap lagi aku akan bagi tahu korang macam mana dengan rasa dia. Okey, bagi aku dia punya menu sangat menarik. Okey, kita try makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku rasa memang alamak, ada kru aku datang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Sekejap. Saya tengah shoot video. Okey. Cuma dia
agak pedas sikit lah. Untuk mungkin kalau orang yang tak minat makan pedas, mungkin tak sesuai lah. Tapi bagi aku okey lah. Kalau kau camping dan kau duduk dalam satu kawasan yang jauh, kau nak keluar pemalas, bagi aku okey lah ni. Kau malah hantar je lah apa yang ada depan kau ni. Okey. Dia punya ikannya. Okey. Cuma bagi aku rasa dia agak pedas sikit lah. Okay, mungkin kalau orang yang suka makan pedas, mungkin tak ada masalah. Bagi aku dia pedas sikit. Tapi bagi aku, okey je. Okey? Sikit dagang lah. Okey? So, siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan nasi dagang Terengganu ini, korang boleh call dekat nombor yang tertera dekat bawah itu. Apa-apa hal, boleh cari sahaja dengan nombor yang aku share nanti. So, kita jumpa lagi dalam episod kedua. Bye. Assalamualaikum.